أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Malam ini kita dapat meneruskan kembali sesi perkuliahan kita. Dan Alhamdulillah kita sudah masuk, sudah hampir nak habis bahagian yang pertama. Ini kalau dalam kita kata apa, kuliah di college atau universiti ni dah nak habis silibus lah bahagian pertama kan. Kita menggunakan buku Ensiklopedia Empat Khalifah. Dan malam ini kita akan masuk topik yang baru, bahagian yang pertama, topik yang terakhir lah untuk bahagian yang pertama, iaitu kita nak mengenali tokoh yang keempat, Khulafa Ar-Rashidin, iaitu tidak lain dan tidak bukan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi Alhamdulillah pada malam ini kita nak cerita tentang seorang tokoh, ni intro sikit lah, pendahuluan sikit. Seorang tokoh yang kalau kita baca mana-mana sumber ataupun catatan berkaitan dengan sejarah Islam, ataupun kita kata warisan kebudayaan di mana-mana, di serata dunia Islam. Di mana? Dari Asia Tenggara ni sampailah ke Maghribi. Dari Yaman sampailah ke kalau sana Armenia ataupun Georgia di utara. Tokoh ni tokoh yang banyak kali ataupun sering kali diangkat oleh dalam pelbagai aspek, baik sudut kesusastraannya, baik dari sudut keagamaannya, dan ada yang bercampur-campur. Dan juga kita sendiri di Malaysia pun kita mengangkat tokoh ini, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kerana apa? Kerana kalau kita nak faham, nak intro sebelum nak masuk cerita tentang Sayyidina Ali ni. Kerana kalau kita baca betul-betul sejarah Islam itu, dia berkembang, kita kata berperingkat-peringkat dan merangkumi pelbagai bangsa. Sampai satu tahap tu agama Islam ni bukan lagi orang Arab saja. Ada orang Parsi, ada orang Mesir, orang Melayu. Yang bukan Arab ni pun jadi Muslim. Cina. Jadi kat situ kita kata ada perubahan-perubahan dari sudut penceritaan dan pengangkatan, angkat tokoh Sayyidina Ali bin Abi Talib ni ikut lokaliti masing-masing. Dan dia juga membawa kita kepada satu kita kata refleksi. Kalau kita baca-baca yang maksud saya yang tadi, sejarah-sejarah tu, kita akan mendapati Sayyidina Ali ni dijulang sebagai hero. Kalau tak silap saya dalam sastra Melayu kita ada hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Kita ada hikayat Amir Hamzah. Itu hikayat-hikayat alam Melayu yang mengangkat tokoh kepahlawanan. Kalau tak silap saya, kalau Muhammad Ali Hanafiah tu diinspirasikan daripada kehebatan kepahlawanan Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian dijadikan satu hikayat sastra Melayu. Jadi nak dikatakan bahawa bila kita baca tentang sejarah ni, kita dah cerita 3 orang tokoh, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, dan kita masuk kepada Ali. Kita bila baca tentang kehidupan ataupun biografi tokoh ni, kita kena ada satu, kita kata, parameter ataupun satu sempadan. Ini kita kena ingat, iaitu kita bimbang takut kita terjatuh kepada satu lembah yang kita boleh membawa kepada kesyirikan, waliyahzubillah. Dan dalam masa yang sama kita membicarakan tentang tokoh-tokoh hebat, sahabat, tokoh-tokoh besar ini, memang kita wajar ataupun digalakkan, perlu untuk dimuliakan, kita ingati kisah mereka, sumbangan mereka. Jadi macam mana kita nak imbangkan kedua-dua ni? Maka kat situ kita kena faham 2 konsep. Yang pertama namanya konsep
ikram ataupun takrim. Jadi kita bincang tentang tokoh-tokoh ni, kita mesti menggunakan parameter ataupun pendekatan takrim, iaitu memuliakan. Karamah ataupun ikram, takrim. Kita memuliakan. Kan kita Ramadan Karim kan. Takrim. Maksudnya kita baca tentang sahabat-sahabat ni, kita atas dasar kita nak memuliakan. Memuliakan dari segi apa? Dari segi sumbangannya, jasanya. Jadi itu kita sebut, kita baca sejarah mereka sampai ke hari ini sebagai satu tanda kita memuliakan, takrim. Sesuai dengan kedudukan mereka. Yang kedua, namanya takdis. Ini bahaya. Yang kita kena jauhi, iaitu sampai satu tahap membawa kepada takdis, iaitu penyucian, menyuci-nyucikan, ataupun kita kata bahasa yang paling mudah ni memaksumkan ataupun ialah menyucikanlah mana-mana tokoh selain daripada Nabi dan Rasul yang maksum. Jadi mana-mana dalam kebudayaan kita, kalau kita lihat sepanjang-panjang sejarah kita, kita ada nampak dua sisi. Jadi jangan terkejut kalau kita pergi satu tempat, saya mungkin tuan-tuan dan puan jemaah boleh tahulah kan, satu tempat tu ada satu mungkin makam sekian-sekian. Macam ni dia punya cara dia. Ada kita pergi satu tempat yang lain, macam ni cara dia. Maksudnya tak ada apa-apa langsung, kosong, gesang. Jadi kat situ kita boleh nampak bagaimana masyarakat Islam berinteraksi dengan kita kata tokoh-tokoh silam. Itu saya kata tadi. Pertama takrim, kita cerita tentang tokoh-tokoh silam untuk kita ambil pengajaran, semangat, kehebatan dia untuk kita contohi mereka. Dan jauhi ataupun elakkan ataupun jangan sampai kita terjatuh ke dalam takdis. Perbuatan takdis seolah-olah macam tokoh tersebut tidak ada salah. Mengalahkan waliyazubillah lah sampai satu tahap lebih daripada ataupun menyamai Nabi dan Rasul. Itu kita bimbang. Jadi ia membawa kepada banyak implikasi lah kalau kita pergi lebih dalam, macam mana munculnya ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Jadi mereka tak jelas ataupun kurang bahasa dia kejak dia punya tu kan, pegang betul-betul ataupun nak bezakan mana satu dimuliakan dan mana satu yang disebut sebagai takdis. Jadi samalah berkaitan dengan tok guru ke apa ke, adakah kita itu takdis ke takrim? Kan macam-macam lah perbahasan kan. Jadi senang cerita, nak mudah kita faham, kita boleh memuliakan siapa saja kan, asalkan jangan sampai membawa kepada takdis. Kerana apa? Ia berkaitlah kalau kita bincang tentang sosok ini ataupun Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita lihatlah bagaimana beliau ini diangkat bahkan melebihi para sahabat yang lain. Menjadi satu fahaman. Asalnya bermula sekadar kita kata sokongan, minta saya sebut sekadar sokongan politik pada awalnya. Sayyidina Ali ini diangkat, disokong pada asalnya adalah dari sudut politik sahaja. Tapi lama kelamaan dia menjadi satu tahap yang nak boleh sampai tak pastilah sampai tahap takdis, tapi memuliakan sangat-sangat Sayyidina Ali itu, sehingga Sayyidina Ali itu bahkan dikatakan menjadi pewaris Nabi lah dan sebagainya. Itu kan, itu semua ada dalam kita kata kita bincang dalam berakidah firaq, akan adalah perbahasan-perbahasan tersebut. Cuma nak kata itulah dia. Kita berjaga-jaga. Itu Sayyidina Ali. Kalau yang lain-lain tu lagi apatah lagi kan. Jadi yang tu kita kena baik, itu sah sekadar mukadimah tentang tokoh yang kita nak bincangkan pada malam ini, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi walau bagaimanapun, kuliah kita malam ini untuk kita mengenali, mencontohi semangat, sumbangan dan sikap lah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diangkat sebagai tokoh belia. Kan? Biasa kalau dalam sirah dakwah Nabi SAW, Sayyidina Ali ni diangkat sebagai tokoh belia lah. Tokoh belia awal Islam. Walau bagaimanapun, di hujung-hujung ketika beliau lanjut usia, beliau diuji dengan pelbagai fitnah dan mehnah, sehingga yang jadi menatijahkan apa tadi saya sebut, bermula daripada sokongan sebagai khalifah, dia membawa kepada satu kita kata
muncullah satu fahaman yang namanya Syiah. Itu kita bincang dalam akidah nantilah. Baik. Jom kita berkenal dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Malam ni saya bawa lebih sikit lah. Saya cuba nak petik-petik sedikit. Sebagai tambahan, saya ada bawa 2 kitab lah. Satu namanya kitab Badrul Tamam wa Nujum Al-Thawaqib. Karangan ulama' Melayu kita, Syekh Ahmad Al-Fatani. Ni kita kata apa? Buku, kalau mengaji sedap kitab kuning. Kan? Ada cerita tentang manaqib Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan satu lagi, ni secara ni lah saya wujud dalam online. Kitab namanya kitab Usdul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah. Karangan Ibnu Al-Athir. Nak tengok macam mana tokoh-tokoh ataupun sejarawan menceritakan tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, beliau bernama Ali bin Abi Talib. Abi Talib tu bukan nama sebenar. Nama sebenarnya Abdul Manaf. Ayahnya Ali. Bapa saudara Nabi, namanya sebenarnya Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Nama sebenarnya Syaibah. Biasalah kalau orang Arab ni pun ada nama samaran dengan nama sebenar. Mungkin kita pun ikut juga kan. Kita ada nama gelaran kan. Bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ni sampai sini lah. Qusay bin Kilab. Ni yang kita kata nasab yang bertemu ataupun sama dengan nasab Nabi SAW sampai yang kita setakat yang disepakati sampai bin Qusay sampai bin Kilab. Itu yang terakhir. Ali bin Abi Talib juga dipanggil sebagai Abu Al-Husain dan Abu Turab. Abu Turab oleh Rasulullah. Ini adalah kisah dia kan. Abu Turab ni maksudnya Abu tu bapa, Turab tu tanah ataupun kita kata debu-debu lah, debu-debu tanah itu. Baik. Kalau kita lihat, kalau kita pecahkan tadi kita baca tu secara sugalo ataupun kita kata genealogi kan. Kalau kita pecahkan dia, nama penuh yang kita boleh hafaz cukuplah sekadar Ali bin Abi Talib Al-Hashimi Al-Qurashi. Bani Hashim daripada kabilah Quraisy. Yang kedua, kunyah. Kunyah ni apa-apa saja yang ada penggunaan Abu atau Ummu. Namanya Abu Al-Hasan. Kunyahnya. Gelaran yang kita biasa maklum, kita karramallahu wajhah. Kelahiran, beliau dilahirkan pada 23 tahun sebelum hijrah. Di kota Mekah Al-Mukarramah. Meninggal dunia pada tahun ke-40 hijrah di Kufah. Sebab meninggal dunia dibunuh oleh seorang lelaki namanya Abdurrahman bin Muljam. Atau setengah riwayat Muljim. Ni cerita ni kata kena bunuh. Disebut tentang khalifah yang kena bunuh ni, kalau kita ingat kembali, hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sahaja yang meninggal dunia secara semula jadi. Maksudnya tak ada dibunuh lah. Sebab Abu Bakar meninggal kerana demam, sakit tua. Sayyidina Umar syahid ditikam Abu Lu'lu'ah. Sayyidina Uthman bin Affan pun syahid, diserbu oleh pemberontak, kemudian ditikam, dibunuh. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib syahid juga dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Lokasi makam di Najaf. Kalau kita kata di Iraq sekarang ni, Najaf. Iraq. Usia menjadi khalifah 57 tahun. Tua jugalah, 50. Ibu beliau bernama Fatimah binti Asad bin Hashim. Beliau merupakan seorang wanita Bani Hashim yang turut melahirkan seorang tokoh daripada Bani Hashim yang terkenal. Iaitu Ali itu sendirilah. Beliau telah memeluk Islam dan kemudian turut sama berhijrah. Ibu Sayyidina Ali, Fatimah, sempat memeluk Islam, sedangkan ayahnya iaitu Abu Talib tak sempat memeluk agama Islam.
Dan perlu juga untuk kita catat ataupun ingat tanda di sini perbahasan tentang ayahnya Saidina Ali ni atau bapa saudara Nabi. Ada jugalah macam-macam pandangan. Ada yang kata kan, kalau kita biasa tengok kan, ada pandangan yang kata Abu Talib sempat masuk Islam, ada yang kata tak sempat dan sebagainya. Itu perbahasan-perbahasan kita kata tambahan lah. Tapi yang pasti ibu beliau ke sini iaitu Fatimah sempat memeluk Islam dan berhijrah. Okay, baik. Kemudian kita tengok pula satu kitab Syekh Ahmad Al-Fatani, Al-Faslu Sabi' fi Nabzati atau Nubzati min Manaqib Laith Bani Ghalib Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Ini fasal yang ketujuh pada menyatakan sesuatu yang sedikit daripada manaqib panglima yang amat berani. Syekh Ahmad Fatani diterjemahkan Laith. Laith tu panglima yang berani. Daripada Bani Ghalib, iaitu Sayyidina Ali anak Abi Talib karamallahu wajhah. Iaitulah anak bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga suami kepada Sayyidatina Fatimah Al-Batul. Diperanakkan dahulu daripada dibangkitkan Nabi dengan 12 tahun. Ni baca bahasa Jawi kan. Jadi kat sini Syekh Ahmad Fatani sebut, tadi disebut anak bapa saudara Nabi, suaminya Sayyidatina Fatimah, anak perempuan Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali ni dilahirkan 12 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul. Gitu. Dan kata qil ni pandangan lah, ada pandangan lain mengatakan dengan 10 tahun, ada kata 10 tahun sebelum Nabi jadi Rasul. Dan bapanya Abu Talib, anak Hashim, nenek Nabi. Nenek ni atuk lah Nabi SAW, dan ibunya Fatimah binti Asad, anak Hashim yang tersebut. Macam dia mungkin sepupu lah kot kan. Satu keluarga lah, Quraisy. Tiada sujud ia bagi berhala sekali-kali dalam masa jahiliyah, dan nakalkan daripada ibunya bahawasanya apabila mengkehendaki ia sujud bagi berhala, dan padahal Sayyidina Ali ada di dalam perutnya, menghantarlah ia akan kakinya atas perutnya dan didempikan belakangnya dengan belakang ibunya, maka menegah ia akan ibunya daripada sujud kepada berhala itu. Ni daripada pandangan lah. Syekh Ahmad Fatani kata Sayyidina Ali bin Abi Talib ni, itu saya kata. Jadi kita catat kat situ, Sayyidina Ali bin Abi Talib memang banyak kita kata diangkat lah. Di riwayat yang mengangkat, dia kata kehebatannya, ketokohan. Jadi bahkan dalam satu riwayat Syekh Ahmad Al-Fatani sebut, ketika dalam perut ibunya Fatimah itu, seolah-olah macam dia larang mak dia daripada sembah berhala. Sebab apa? Sebab natijahnya bila Islam datang, Rasulullah menjadi Rasul, Sayyidina Ali lah orang yang pertama memeluk Islam dalam kalangan kanak-kanak. Itu nak kata hikmah dia. Kemudian ni kat sini. Dan terbesar Sayyidina Ali karamallahu wajhah pada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dibangkitkan dia jadi Nabi. Maksudnya Nabi Sayyidina Ali itu membesar dalam keluarga Nabi SAW lah. Daripada kecil dia dapat rapatlah dengan Nabi SAW. Maka Nabi mengikut ia akan dia dan membenarkan dia, dan adalah umurnya tak kala itu 13 tahun. Jadi dalam satu riwayat mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Talib apabila Rasulullah dilantik menjadi Rasul, umur dia ketika itu 13 tahun. Dan terus dia, Sayyidina Ali ni beriman, jadi sebagai mengucap dua kalimah syahadah dan menjadi Muslim ikut Nabi SAW. Dan ialah awal mereka itu yang beriman dengannya sallallahu alaihi wasallam daripada laki-laki. Jadi Sayyidina Ali ketika itu yang mula-mulalah beriman
kemudian Sayyidatina Khadijah yang perempuan. Begitulah sikit sebanyak daripada kitab Badrut Tamam. Okay. Kemudian kita tengok lagi dalam kitab yang ketiga, iaitu Usdur Rawbah. Kat sini Islam. Okay. Wa huwa awwalun nas islaman fi qawli kathirin min ulama ala ma nazkuruhu. Ya, memang disepakatilah. Walaupun ada setengah kita kalau seingat saya yang kita belajar sejarah tu, Sayyidina Ali ni dikategorikan sebagai kanak-kanak pertama kan. Kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Sayyidina Khadijah wanita pertama memeluk Islam. Sayyidina Abu Bakar lelaki dewasa kan. Jadi kita kategorikan begitu. Tapi kalau dalam teks seperti Ibnu Al-Athir, kan, Sayyidina Ali ni kita kata di istilahnya penghulu lah, dia yang mula-mula masuk Islam. Wahajar ilal Madinah, pergi hijrah ke Madinah, syahida Badran wa Uhudan wal Khandaq wa Bai'atu Ridwan wa jami'in masyahidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa Tabuk. Fa inna Rasulullah khalafahu ala ahlihi. Sayyidina Ali ni nak kata rapat dengan Nabi, semua peristiwa kan, masyhad ataupun masyahid ni, peristiwa-peristiwa yang Nabi hadapi, peperangan, ujian ke apa semua, Sayyidina Ali ada bersama dengan Nabi SAW, kecuali peperangan Tabuk. Kenapa? Kerana Nabi SAW perintahkan beliau untuk menjaga ahli keluarga baginda ataupun Ummahatul Mukminin di Madinah. Jadi dia tak pergilah perang Tabuk. Walahu fi jami'i bala'un azim wa atharul hasan. Jadi beliau ni menghadapilah pelbagai kesusahan, kesukaran sewaktu beliau mula masuk Islam, hatta di hujung pemerintahan beliau. Wa atahu Rasulullah SAW al-liwa' fi mawatini kathirah biyadih. Ini satu lagi yang saya katakan tadi, kenapa Sayyidina Ali ni diangkat sebagai pahlawan ataupun hero dalam berbagai tempat di dunia Islam. Tak semuanya yang cenderung ke Syiah ya. Kalau yang bukan Syiah pun memang diakui, diangkat juga ketokohan Sayyidina Ali ni. Kenapa? Kerana memang di sini disebutkan Sayyidina Ali ni antara pemuda yang banyak secara apa istilahnya, secara aktif dalam peperangan bersama Rasulullah. Antaranya sebagai pemegang panji-panji. Wa atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-liwa' fi mawatin kathirah biyadih. Nabi SAW bagi kat Sayyidina Ali ni panji-panji untuk beliau pegang. Minha yaumi badrin wa fihi khilaf wa ma qutila Mus'ab bin Umair yaumi Uhud wa kana liwa'u biyadih. Perang Badar pun pegang, perang Uhud pun Sayyidina Ali menjadi pemegang bendera. Dafa'a Rasulullah SAW ila Ali wa akhahu Rasulullah SAW marratain fa inna Rasulullah akha bainal muhajirin summa akha bainal muhajirin wal ansar ba'dal hijrah. Wa qala li Ali fi kulli wahidah minha anta akhi fid dunya wal akhirah. Nak kata setelahnya Islam, walaupun pada awalnya Nabi SAW dan Sayyidina Ali ni sepupu kan. Pada dari segi kekeluargaannya sepupu. Jadi apabila Rasulullah menjadi Rasul, Islam, kemudian berhijrah Muhajirin dan Ansar, para sahabat Nabi SAW saudarakan. Muhajirin Ansar. Tapi Rasulullah SAW mendapat, kita kata apa, dari segi berkhususannya, baginda apa istilahnya, saudarakan diri baginda dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maksudnya lagi akrab lah. Jadi kita nak kata adalah hikmah ada sebab apa kat situ. Nak katakan kat situ apa, hubungan Islam itu tidak lagi berdasarkan darah ataupun keturunan, tetapi persaudaraan Islam. Anta akhi fid dunya wal akhirah. Begitulah. Okay, ni kita dah tengoklah dari latar belakang dia. Jadi kita sambung. Nak kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, selain daripada kita dah sentuh tadi tentang seorang yang berani, seorang pahlawan, seorang yang kita kata banyak kehadapan, beliau tadi kita dah sebut tadi seorang yang antara yang
terawal. Dalam riwayat Ibn Athir, orang yang terawal memeluk Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan salah seorang daripada 10 orang sahabat yang mendapat jaminan syurga daripada Rasulullah. Mubasyirin bil jannah. Beliau turut merupakan saudara baginda ketika dipersaudarakan di kota Madinah. Ya tadi disebutkan. Selain itu, beliau merupakan salah seorang menantu Rasulullah kerana menikahi Sayyidatina Fatimah, puteri Rasulullah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merupakan salah seorang daripada mereka yang memeluk Islam saat muncul agama ini. Abu Ya'la menukilkan riwayat daripada Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, Rasulullah dilantik menjadi Rasul pada hari Isnin, sedangkan saya memeluk Islam pada hari Selasa. Dia kata, cepatnya. Kan? Semasa beliau memeluk Islam, umurnya baru 10 tahun. Ada juga mengatakan 9, 8, bahkan ada yang mengatakan lebih muda daripada itu. Itu saya kata, bila kita baca riwayat sejarah, baca banyak sumber-sumber yang lain, maka kita akan menemui riwayat-riwayat yang berbeza. Kenapa? Kerana sumber-sumber itu adalah datang daripada perawi-perawi yang berbeza. Sama lah macam hadis, kan? Sebab tu kalau dalam hadis ni lebih ketat. Dia ada hadis kita kata ada hadis marfu', hadis kita kata yang disepakati, muttafaqun alaih dan sebagainya. Itu semua ulama-ulama hadis nak menyelesaikan isu perbezaan riwayat. Tapi kalau dalam sejarah, dia tak adalah sampai tahap tu kan. Dia meraihkan semua riwayat. Dia sebut, okey ada riwayat, jadi kita meraihkan semua. Sebab dia tidak membawa kepada hukum pun. Sebagai kita kata, catatan masa lalu untuk kita baca. Ibnu Sa'ad menukilkan riwayat daripada Al-Hasan bin Zaid bin Al-Hasan berkata, Ali tidak pernah menyembah berhala sama sekali kerana beliau sememangnya masih kecil. Maksudnya ketika, yelah nak kata Islam datang, tak sempatlah nak sembah berhala kan. Kalau mungkin ada sahabat-sahabat yang lain yang memeluk Islam ketika dewasa. Mungkin ada yang dah sempat sembah berhala kan. Lepas tu dia masuk Islam. Tapi Sayyidina Ali ni tak adanya, dia lahir-lahir, tak sempat nak sembah berhala, masuk Islam terus. Kan? Satu kemuliaan lah. Khususiat ataupun kita kata kemuliaan kepada Sayyidina Ali itu sendiri. Jadi kita nak kata apa? Kita lihat kisah-kisah sahabat-sahabat yang pelbagai ini, jadi sesuailah dengan kita semua. Jadi tak perlulah kita nak merasakan, sahabat ni contohnya Sayyidina Osman. Sahabat ni, Osman ni kaya sangat. Kita ni taklah apa kaya sangat kan. Kita pun rasa sedih, tak boleh nak contohi. Sedangkan ada juga sahabat yang lain. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Dan seorang Abu Dzar lawanlah kepada Osman. Abu Dzar ni seorang yang zuhud dan dia tak suka kemewahan. Dia hidup biasa-biasa je. Jadi kita boleh contohi sahabat yang tu juga kan. Jadi bila kita baca tu, kita boleh contohi kan pelbagai aspek. Asalkan kita jadikan dia sebagai kita kata role model lah. Masih lagi dalam kerangka takrim yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian khidmat kepada Rasulullah. Semasa Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ini yang masyhur lah. Jadi bila dia kecil, Sayyidina Ali kecil, memeluk Islam, jadi banyaklah kan, dari segi perkembangan Sayyidina Ali ni banyak bersama Rasulullah dalam proses penyebaran dakwah Islam. Ada satu riwayat yang lain mengatakan disebabkan Sayyidina Ali ni kecil lagi, dia sembunyikan keislaman dia. Satu riwayat katakan saya memeluk Islam tapi saya sembunyikan pengislaman saya kerana saya takut ayah saya tahu. Abu Talib. Abu Talib ialah macam budak kecil kan, dia takut. Tapi dia dah masuk Islam sebenarnya. Jadi itulah dia. Sepanjang tempoh Sayyidina Ali ni membesar, beliau banyak ikut dakwah Rasulullah, perhatikan macam mana cabaran yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila masuk remaja, kat situlah kita dapat lihat bagaimana dalam satu peristiwa yang dicatatkan tentang peranan Sayyidina Ali ni ketika baginda hijrah. Ada banyak pandangan. Ada pandangan mengatakan Sayyidina Ali ditugaskan untuk tidur atas katil Nabi. Ada pandangan yang mengatakan Sayyidina Ali ditugaskan untuk memulangkan barang-barang yang dikirim ataupun yang dijaga sebelum ini oleh Rasulullah. Sebab Rasulullah ni, orang Quraisy pergi berdagang, pergi musafir, dia akan pergi jumpa Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ni aku bagi ni, kau tolong jagakan sampai aku balik.
Jadi banyaklah barang dekat rumah Nabi tu kan. Orang-orang Quraisy ni suruh Nabi jagakan. Jadi Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk pulangkan barang-barang tersebut ketika mana Nabi SAW mula hijrah. Ada pandangan lah. Beliau juga mengikuti Rasulullah dalam perang Badar, Uhud dan peperangan yang lain. Tadi kita dah sebutkan tadi. Rasulullah juga banyak menyerahkan panji perang kepadanya dalam pelbagai peristiwa peperangan. Sa'id bin Al-Musayyib berkata ketika perang Uhud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib terkena 16 kali pukulan ataupun libasan pedang. Kan? Kemudian kita lihat pula yang topik yang berikutnya tentang kepahlawanan ataupun keberanian beliau ketika dia muda lah. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW memberikan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib. Baginda mengatakan kemenangan di Khaybar akan berada di tangan Ali. Dan kalau kita baca juga dalam tradisi-tradisi ataupun sastra-sastra umat Islam di serata dunia, peristiwa Khaybar sangat sangat terkenal lah. Sangat sinonim dengan Sayyidina Ali satu, dan sangat terkenal menjadi satu bukti kekuatan, kepahlawanan, kehebatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di medan perang. Sampai ada riwayat yang masyhur yang katanya Sayyidina Ali itu dia mengangkat pintu gerbang Khaybar tu dengan tangan dia sendiri. Nak kata hebat kuatnya Ali tu kan. Macam tu. Jadi nak kata itu barangkali mungkin ada unsur-unsur berlebih-lebihan kan, bola dan sebagainya. Tapi cuma nak katakan bahawa memang Sayyidina Ali seorang yang masa muda ni berani, hebat. Kita kata tak takut matilah kan, istilahnya kan. Sebagai contoh, Ibnu Asakir meriwayatkan Jabir bin Abdullah berkata, antara yang mengatakan riwayat tentang perang Khaybar ni, Ibnu Asakir meriwayatkan semasa perang Khaybar, Ali menyerbu pintu Khaybar bersendirian sehingga akhirnya kaum muslimin mampu masuk ke dalam benteng dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Lantas mereka menarik pintunya. Pintu tersebut tidak dapat ditarik kecuali oleh 40 orang. Kan? Nak kata waktu peperangan tu, ni adalah Ibnu Asakir yang ceritakan. Waktu peperangan Khaybar itu, cerita sikit lah tentang perang Khaybar. Waktu perang Khaybar ni, dia jadi susah sebab orang Yahudi ni berkubu di Khaybar ni banyak pos. Dia ada banyak kubu lah. Jadi tentera Islam, Rasulullah dan para sahabat terpaksa membuka satu persatu kubu tu. Maksudnya pergi satu kubu, buka, serbu masuk. Satu kubu buka masuk kan. Jadi nak kata tentera Islam penat lah waktu tu. Dia bukannya perang secara berhadapan kan. Jadi nak jadikan cerita dalam satu peristiwa penyerbuan satu kubu di Khaybar itu, orang lain semua tak dapat nak pergi serbu masuk. Tapi Sayyidina Ali lead ataupun pimpin serbuan tersebut dan boleh buka pintu benteng tu. Dah habis perang, orang lain cuba angkat, tak boleh. 40 orang baru boleh angkat pintu tu punya. Ni ceritalah nak kata. Wallahualam, mungkin itu kita kata karamah ataupun kelebihan lah Allah bagi kepada beliau. Kan? Jadi kita kata bukan biasa-biasa lah kan. Kemudian Ibnu Ishaq berkata dalam kitab Al-Maghazi, begitu juga Ibnu Asakir, Ali bin Abi Thalib telah mencabut pintu benteng Khaybar. Ni disebut dalam Ibnu Ishaq. Kemudian membawa pintu itu seorang diri. Beliau terus memegang pintu itu sambil bertempur sehingga Allah memenangkan kaum muslimin ke atas mereka. Setelah kaum muslimin memperoleh kemenangan, beliau meletakkan pintu tersebut. Kami melihat 8 orang berusaha untuk membalikkan pintu itu, namun mereka tidak mampu membalikkannya. Ni antara riwayat yang lain lah. Yang tadi 40 orang. Yang ni 80 8 orang. Nak kata kita kata apa yang pentingnya Sayyidina Ali tu beranilah nak sebenarnya nak cakap. Berani dan dia boleh serbu benteng Khaybar itu. Kemudian daripada Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, sesungguhnya nama yang paling disenangi oleh Ali ialah Abu Turab.
Dan beliau suka ni. Ini tentang asal-usul gelaran Abu Turab. Dan beliau suka jika dipanggil dengan nama ini. Abu Turab merupakan nama yang diberikan kepadanya oleh Rasulullah. Hal ini disebabkan pada satu hari, beliau selisih faham dengan Fatimah. Kemudian beliau keluar dan duduk bersandar di tembok Masjid Nabawi. Setelah itu Rasulullah datang dan baginda mendapati belakang Ali penuh dengan debu. Lantas Rasulullah pun membuangkan debu itu sambil berkata, "Ijlis ya Aba Turab." Itu cerita dia. Kata Sayyidina Ali pun ada masalah juga, bukan masalah, ada isu jugalah kan, dengan Fatimah, kan, Sayyidina Fatimah. Jadi nak kata bila sebab tentang kemanusiaan, sahabat-sahabat pun mengalami seperti mana yang kita alami. Kalau kita ada konflik dengan pasangan, dengan adik-beradik, dengan kawan ke apa, itu pun dialami oleh para sahabat juga. Hatta Sayyidina Ali sendiri pun, banyaklah cerita yang menarik kalau kita baca tentang Sayyidina Ali dengan Fatimah ni. Mereka ni dikatakan pasangan sejoli dan sebagainya, tapi ada beberapa peristiwa yang menarik lah untuk kita ambil iktibar. Macam kes ni lah. Dia macam mungkin salah faham, Ali keluar. Kita biasa kalau selisih faham dengan isteri, kita akan duduk luar seorang-seorang kan. Tenung, duduk menong kan. Ini kat sini samalah macam dengan Sayyidina Ali. Dia keluar rehat dekat masjid. Rasulullah jumpa dia. Rasulullah pun panggil, "Ijlis ya Aba Turab." Kemudian ada satu lagi tentang kisah Sayyidina Ali dan Fatimah ni. Saya teringatlah mafhumnya ada dalam satu hadis. Asalnya hadis ni adalah zikir sebenarnya yang Nabi SAW ajarkan. Tapi nak cerita asbab tentang hadis ni, satu ketika tu Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, "Wahai ayahku," itu bahasa kita lah kan. Nanti boleh check dalam tu hadis tu. "Saya penat menguruskan rumah. Nak minta Ali carikan pembantu." Kan? Mengadulah kan. Anak mengadu kepada bapa. Cakap, "Ayah, pergilah bagi tahu kat menantu ayah tu dapatkan pembantu. Penat lah buat kerja rumah ni." Kan? Rasulullah pun bagi nasihat lah. Jadi dalam riwayat hadis tu Rasulullah kata, bacalah subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 3 alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Tu mafhumnya kan. Jadi nak kata bila kita penat tu, Rasulullah bagi nasihat, kita berzikirlah kan, berzikir supaya menenangkan hati. Itu yang Rasulullah ajarlah kan. Cuma nak kata bahawa dalam kemanusiaan samalah, kita baca kisah-kisah orang sahabat ke atau kisah Rasulullah sendiri pun, dia adalah kemiripan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik. Kemudian kita lihatlah tentang beberapa petikan hadis sebelum ada masa beberapa minit lagi. Kita nak cerita tentang beberapa hadis yang disebutkan tentang keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam tradisi Islam, keutamaan ini disebut sebagai fadail, ataupun kelebihan. Satu ketika Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, Imam hadis, Imam Nasa'i, Sunan Nasa'i, pengarang Sunan Nasa'i, datang ke kota Damsyik. Damsyik ini Syam. Kemudian satu ketika Imam Nasa'i masuk ke Masjid Umawi, Masjid Damsyik, Masjid Jami' Umawi itu, beliau didatangi oleh sekumpulan orang. Kata, "Wahai Imam, tolong kami mengetahui, kami tahu Tuan ada menulis kitab tentang Fadail Ali." Memang pun Imam An-Nasa'i menulis satu kitab menghimpunkan kita kata hadis-hadis bab Fadail ataupun keutamaan Sayyidina Ali. Lalu orang Damsyik ni datang, dia tahu ada Imam Nasa'i datang, dia kata, "Wahai Imam, tuliskanlah juga sebuah kitab namanya Fadail Muawiyah." Dia kata, apa bahasa kalau kita hari ni soalan-soalan yang ni lah kan, soalan pancing kan. Jadi sebab kita tahu waktu zaman Imam Nasa'i itu di Damsyik memang majoritinya orang yang kuat penyokong ataupun kita kata istilahnya kuatlah penyokong Muawiyah dengan Bani Umayyah. Jadi ditanyalah Imam Nasa'i supaya kalau ada kitab yang memuliakan Muawiyah. Kerana kita pun tahu
Nanti kita akan lihat nanti dalam peristiwa pemerintahan Saidina Ali, dua sosok sahabat ni berselisih faham kan. Kita bahasa sopannya berselisih faham dalam sudut pentadbiran. Iaitu Saidina Muawiyah dan Saidina Ali bin Abi Talib. Jadi hal ini berlarutan sampai kepada pengikut-pengikut dia. Saidina Ali bin Abi Talib, pengikut-pengikut dia terlalu memuliakan sangat pemimpin dia, maka jadilah satu golongan namanya Syiah. Dan Saidina Muawiyah ni pun sama, pengikut-pengikut dia terlalu ta'assub, terlalu kita kata ekstrim, berlebih-lebihan, wujudlah satu golongan Sufyani ataupun kita kata Bani Umayyah. Jadi dua puak ni bergaduh lah, pengikut-pengikut dia bergaduh sampailah pada zaman Imam Nasai. Jadi Imam Nasai dia tak jawab panjang, dia hanya cakap saya tak tahu hadis pun tentang Muawiyah, melainkan ada satu hadis Rasulullah kata semoga Allah mengenyangkan kamu wahai Muawiyah. Satu hadis je. Kenapa? Sebab waktu itu hadisnya sebab Muawiyah ni dia kuat makan sikit. Jadi Nabi pun sebut hadis tu dan Imam Nasai saja bagi hadis tu supaya nak katakan dah jangan tanyalah benda-benda macam ni, saja nak cari gaduh kan. Tapi Imam Nasai dah jawab macam tu, dia orang lagi tak puas hati. Dia pukul bantai Imam Nasai tu kan sampai sakit dan akhirnya meninggal dunia. Itulah kisah dia rahimahullah taala. Nak jadikan cerita bahawa kadang-kadang bila kita kata terlalu ta'assub kan sebagai pengikut ni membawa padah lah kan. Kadang-kadang pemimpin tu lag je. Walaupun nampak macam bergaduh tapi dia baik-baik je kan. Dekat luar bertepuk tampar, tapi kita sebagai pengikutnya berlebih-lebihan kan. Waliyazubillah. Itu kita tidak tahu. Kenapa? Sebab nanti saya bagi hint sikit sebab kita akan bincang nanti juga pada zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib. Kita akan nampak macam mana umat Islam ni dah mula kita kata apa istilah dia dah wujud kepuakan. Bahasa kalau bahasa moden nama dia hizb. Ada bukan Hizbullah kan. Maksudnya ada kumpulan-kumpulan dia. Kalau kumpulan Ali asalnya Syi'atu Ali. Kemudian ada satu lagi Syi'atu Muawiyah. Ada Syi'atu macam-macam. Abdullah bin Zubair dan sebagainya. Jadi umat Islam dah mula berpecah. Jadi nak katakan bahawa sebenarnya itu lumrah lah. Lumrah kehidupan manusia. Bila dah kita kata Rasulullah diutuskan, kita dah ada contoh Abu Bakar, Umar, Osman. Dan bila masuk satu fasa umat Islam ni dah rencam. Orang Arab ada, orang Parsi ada, orang Mesir ada kan. Macam-macam bangsa. Jadi kat situlah kita akan dapati macam mana Islam itu cuba nak diadaptasi oleh bangsa-bangsa yang Okay.
Okey, baik. Jadi sebagai penutup sebelum azan, jadi kita tutup dengan satu riwayat berkenaan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, sewaktu turunnya ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum. Maka katakanlah kepada mereka, marilah kita menyeru anak-anak kami serta anak-anak kamu. Surah Ali Imran ayat 61. Kemudian baginda memanggil Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Lalu baginda bersabda, Allahumma haula'i ahli. Hadis riwayat Muslim. Jadi bila sebut tentang Ahlul Bait, kat sini kita sebut jelas Rasulullah bagi tahu kepada kita Ahlul Bait yang utama adalah daripada Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Itu menjawab kepada persoalan kenapa Ahlul Bait daripada sahabat-sahabat lain yang menjadi menantu Rasulullah tak berapa nak menonjol. Okey. Baik, kita lalu pada azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, jadi yang sebagai penutupnya insya-Allah tentang petikan beberapa hadis tentang keutamaan fadail Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tadi disebutkan tentang Ahlul Bait, Sayyidina Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi sesiapa yang mengaku dia kata saya saja mengaku Ahlul Bait, kena cek betul-betul adakah sampai nasabnya kepada Sayyidina Ali, Fatimah,
Al-Husain dan Al-Hasan dan Al-Husain. Dan yang terakhir berkenaan dengan kenapa Rasulullah SAW kita kata bukan kenapa Sayyidina Ali tak sertai peperangan Tabuk. Ada satu hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa Rasulullah memerintahkan Ali untuk menggantikan baginda sementara di Madinah ketika kaum muslimin hendak menuju ke Tabuk. Ali radhiyallahu anhu pada ketika itu berkata, "Kamu tempatkan saya bersama para wanita dan kanak-kanak di Madinah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di." Tidakkah kamu suka untuk menjadi seperti Harun di samping Musa hanya kerana tiada ada nabi selepasku? Ini satu keutamaan lah Sayyidina Ali. Kita kata Ali, kenapa Ali kata macam tu? Kerana Ali bersungguh nak pergi berperang. Tapi tambah-tambah lagi perang Tabuk tu musim kemarau. Sayyidina Osman demo, Abu Bakar demo. Jadi Sayyidina Ali yang muda ni tak nak ketinggalan lah nak pergi kan. Tapi Nabi SAW bagi tugas kepada Sayyidina Ali, kamu stay di Madinah, jaga Madinah, jaga Ummul Mukminin, kaum muslimin. Jadi nak meredakan panggil apa? Semangat berkobar-kobar tu, Rasulullah pun kata, kamu tak nak jadi ke seperti Harun yang berada di samping Musa? Tapi selepas aku tak ada Nabi. Maksudnya Sayyidina Ali ni dia kita kata istimewa lah, special seperti mana peranan Nabi Harun kepada Nabi Musa. Jadi itulah dia antara sedikit sebanyak kita kata fadail, kelebihan-kelebihan yang diriwayatkan berkaitan dengan khalifah keempat kita, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. InsyaAllah pada seterusnya kita akan masuk kepada bahagian yang seterusnya. Ini dah bahagian ketiga. Tentang peristiwa-peristiwa penting sepanjang pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Ini kita masuk kepada topik yang baru. InsyaAllah kita nak tahu tentang bagaimana kehidupan ataupun perjalanan pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, bagaimana mereka ini memerintah selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.